Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ghalib bin Firin bin Malik bin Nazar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan. Pihak dari ibu Siti Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf binti Zuhra binti Kilab. Anak Nabi Kasim, anak Nabi yang 7, Kasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Rukayah dan Umi Kasum. Isteri Nabi 11, Khadijah, Aisyah, Saudah, Safiyah, Hindun, Ramlah, Zainab binti Sahes, Zainab binti Khuzaimah, Maimunah, Juwariyah dan Safiyah. Sahabat Nabi 4, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abu Bakar As-Siddiq. Kakek Nabi Abdul Muttalib dan paman Nabi Abu Talib. Dan sejarah Nabi pergi ke negeri Syam. Pada umur Nabi, ketika Nabi berumur 9 tahun, Nabi diajak oleh pamannya untuk berniaga. Paman Nabi yang bernama Abu Talib. Diceritakan orang bahawa sesudah sampainya Nabi pada satu tempat yang bernama tempat itu tempat Busra. Lalu datang seorang tabib. Lalu tabib itu melihat dan memperhatikan kepada Nabi. Lalu berkata tabib kepada pamannya Nabi yang bernama Abu Talib bahawa ada suatu kejadian yang luar biasa padanya Nabi, dan jagalah Nabi baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.